Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni kita buat kuih dam atau kuih ketupat yang saya gemar sangat-sangat dan susah sangat nak jumpa. Dan jomlah kita buat. So memang kuih ni sedap sangat-sangat kalau korang pandai buat. So jomlah. Memang susah sangat-sangat nak jumpa kuih ni sekarang. Apa kata korang try buat. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan loceng bagi tak ketinggalan semuanya video guys. So mula-mula kita masukkan butter. Baik, resipi ni saya pakai butter 227 gram. Sebab saya ambil butter, saya guna butter cup 227 gram. Dia tak genap 250 gram. So saya masukkan gula pasir atau gula asin 1 cawan. Kalau nak kurang manis untuk gula ni, boleh je letak 1/2 cawan. Okey. Saya ayahkan sebab saya buat sendiri gula pasir ni. Okey. So saya akan masukkan 1 biji telur kuning yang grade A B. Allah, tumpah sikit. Dan saya masukkan vanila. Esin vanila, okey. 1 sudu makan. Saya memang suka sebut vanila je. So kita kacaukanlah dia sampai spatula saya ni dah tak ada dia punya batang dah. Sebab buat kuih saja bulan puasa ni. So gaulkan, pastikan butter korang tak terlampau keras dan tak terlampau lembik. Ni perangup, sebut perangup untuk crunchy-kan korang punya kuih dam ni. Ni tak boleh skip. 1 sudu kecil macam ni. Sebab nanti kalau korang tak pakai ni, korang punya kuih ni tak boleh simpan lama, dia akan lemau. Dia akan lemau. Jadi dia kena ada serbuk perangup ni. So saya masukkan serbuk penaik baking powder 1 sudu makan juga. 1 sudu kecil, maaf. Dan kita masukkan tepung gandum. Kalau kita dah pakai serbuk perangup atau crunchy, kita tak perlu pakai tepung jagung. Kita pakai tepung gandum saja. Okey. So ni 2 cawan, gaulkan dia juga. Okey. Dan saya masukkan lagi 1 cawan nanti. Saya pakai tangan. 1 cawan tepung gandum lagi. Okey. So done. Kita uli sampai jadi dough. Untuk biskut dam ni korang kena ada biskut perangup. Kalau korang ikut resepi saya, korang boleh tengok dough saya tak terlampau keras dan tak terlampau sangat lembut. So kita bagi 2 dan 1 ni kita letak serbuk koko atau perasa dan perwarna koko. Coklat lah. Kalau korang letak serbuk, korang boleh letak 1/4 atau 1/3 serbuk koko. Kalau kalau ni saya pakai ni perwarna dan perasa, korang boleh titik perasa dulu dalam 1 sudu makan. Dan lagi pewarna tu korang ikut warna yang korang nak lah. Kalau korang nak nampak gelap, korang pakailah strong sikit warna dia. So ni saya akan gelitkan atau saya akan padatkan dekat dalam loyang ni. Untuk besar, saya nak bagi dia besar sama. Saya padatkan pakai plastik. So ni kita letak tempat peti ais. Nak cepat, letak tempat beku sekejap. Jangan lama tinggalkan. Cukup 30 minit atau 25 minit. Bagi dia keras sekejap. Nanti kita keluarkan. So ni kita masuk dalam peti ais beku. Kalau korang nak buat masa tu jugalah. Nak tunggu sekejap. Kalau peti ais biasa, suhu chiller biasa tu, korang kena tunggu 1 jam. So ni warna putih juga. Saya padat-padatkan dengan tangan saja. Okay. So kita letak dalam peti ais. Sambung balik yang cakap saya tergantung tadi. Okey, biskut ni memang kena serbuk perangup. Ni saya dah masuk peti ais, nampak dia terpatah pula tu. Ni kalau patah korang cantumkan saja. Okey. So ni saya akan buat, korang kena buat cepat-cepat sebab dough ni akan cepat lembut. Jadi kena cepat, pantas. Bila dough korang lembut balik, masuklah peti balik sekejap untuk bekukan dia balik untuk mengelakkan korang punya kuih tu jadi tak cantik.
Potong besar dapat besar, potong kecil dapatlah kecil. Begitu. So koranglah sela-selikan dia. Saya lebih suka coklat dia belah tepi saja. Saya tak suka putih dekat tepi. Jadi first coklat, putih coklat, dan atas dia putih, coklat putih, dan atas lagi coklat putih coklat. Ni step kedua, dan kita akan ambil step yang ketiga pula, coklat putih dan coklat. So ni dah siap, kita balutkan dengan plastik ni untuk kita bekukan sekejap. Kena bekukan sebelum kita nak potong. Masa korang nak wrapping ni, korang boleh masuk peti ais sekejap benda tu, dough yang belum korang nak cantum tu, untuk mengelakkan dia lembut. Okay, so ni kita masuk dalam peti ais untuk dia beku. Saya masuk peti ais beku sekejap sebab saya nak cepat. Okay, so saya akan sambung buat semua tu. Okey. Bagi saya, korang buat dua adunan. Satu adunan warna coklat dan satu adunan warna putih. Untuk dapat banyak. Kuantiti yang saya bagi, resepi yang saya bagi ni, untuk satu adunan ni, korang dapat sikit je. Tak banyak pun. Sebab itulah, korang perlu sebut perangup untuk mengelakkan dia tebal. Korang potong tebal tu, dia mengelakkan dia lemau lah. Macam susah lah nak cakap dengan korang ni. Tapi kalau korang buat biskut dam ni, korang kena pakai perangup tu. Jangan risau, perangup kalau korang beli tak mahal pun, murah je sayang. Dan korang boleh pakai next squeeze dan sebelum-sebelum ni atau lepas ni, korang boleh simpan dia. Tak ada masalah. Boleh pelbagai guna sebut perangup tu. Janji simpan tempat suhu bilik atau dalam peti ais ni tu. Lagi lama korang boleh pakai dia. Kiranya saya sebut perangup saya tu untuk tahun ni dan tahun lepas saya pakai. So kita potong bila dah korang masuk peti ais. Ni nampak tak? So ni hasilnya. Kalau dia sengit tu, korang betul-betul adjustkanlah balik. Potong jangan terlampau tebal dan jangan terlampau nipis sangat lah. Kalau korang potong nipis sangat, nanti korang bakar nanti takut hangit. Kalau tebal sangat, takut dah tengah-tengah dia pula tak masak. Tapi kalau tebal sangat, tak ada masalah pun. Korang dah letak sebut perangup tu, InsyaAllah lah masak semuanya dengan rangupan dia. Korang nak nampak tak ni? Okey. So ni hasil ni dia akan mengembang sedikit, tak banyak pun dia kembang. Kita jarakkan sedikit macam ni lah untuk ambil gambar. So suhu 150 darjah Celsius selama 20 minit. Ikut suhu pada oven korang lah. Oven saya kecil, so saya guna suhu yang rendah, 150 darjah Celsius, 150 darjah Celsius selama 20 minit. Tunggu dia sejuk atau suam sikit, baru korang tolak dia sebab saya nak masak yang next. Pastikan korang potong kuih tu masa keras dan nak bakar dia pastikan tak sejuk. Okay? Jangan bakar masa time kuih tu sejuk. Kalau korang bakar time sejuk kuih tu, takut dalam dia tengah tak masak pula sebab dia tengah keras. Tunggu kuih tu tak sejuk baru korang bakar. Nak potong time sejuk. So ni hasilnya dalam dia dah masak, nampak tak? So guys, selamat mencuba kuih dam ni. Kalau tak faham atau tertinggal perkataan saya dekat sebelum-sebelum ni, boleh komen dekat bawah video ni. Saya akan bagi tahu apa yang tertera dan tak faham. Okey. So ni next saya bakar lagi. Okey. Pastikan bakar time suhu kuih korang ni dah tak sejuk. Okey kan? Selamat mencuba. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye.